Hai guys, hari ni saya nak cerita sikit kenapa orang muda sekarang macam susah betul nak beli kereta ataupun milik satu kereta. Okay, very simple sahaja. Ini saya cuma teka sahaja. Mungkin orang muda sekarang mereka select sikit. Maksud dia apa? Gaji 1,300, 1,500. Tapi mereka nak pilih kereta yang Honda Civic, Toyota Vios, Toyota Yaris, Honda GM6 ataupun Civic Ketam. Itu bulanan mereka memang tinggi lah, dalam 1,800 ke, 600 ke, 700. So untuk gaji orang 1,300 hingga 1,500 ni, anda hanya mampu milik. Contoh, anda boleh beli Saga, Proton Freeway, Nissan Almera, ataupun Beza kalau you orang ada sedia sikit-sikit down payment. Ni kereta dia semua range dalam 300 hingga 500 yang you orang memang mampu milik punya. So kalau you orang beli kereta yang bajet bulanan tinggi sangat, walaupun loan itu boleh lepas, walaupun boleh lepas you orang bayar pun sangat sengsara. Kenapa saya kata begitu? Contoh, Honda Civic bulanan dia 1,000 lebih, tapi gaji orang 1,500. Belum lagi potong komitmen macam bayar handphone, bayar Unify, belanja girlfriend ataupun beli barang-barang yang you orang nak. Tinggal berapa? Mana mampu milik. So barang ni sangat common sense. Kecuali you muda, macam umur 20, 22, 25. Tapi kerja gaji sudah tinggi. Gaji dalam 3,000, 3,500 ataupun 4,000. Itu you memang mampu milik. Nak beli Civic ke, ataupun nak beli SUV Honda HR-V pun boleh. Tapi kalau gaji 1,300 hingga 1,500, kami akan recommend anda kereta yang mampu milik. So orang muda, dengar nasihat. Gaji 1,300, 1,500, 1,600 pun diorang pilih kereta yang mampu milik. So bila you bayar tu pun selesa sikit lah, tak rasa sangat beban. So bila next time gaji diorang dah naik, barulah fikir nak upgrade kereta, pergi lambang hatch ke, nak pakai kereta SUV ke. Buat masa sekarang ni, anda hanya perlu berusaha untuk dapat gaji yang lebih tinggi. So next time, you orang pun boleh beli kereta yang nampak mewah sikit. Okay guys, so itu sahaja saya nak sharing. So saya harap video ni bermanfaat dan share untuk kawan-kawan korang. Untuk kawan-kawan yang bergaji 1,300, 1,500 punya, jangan risau. Anda masih dapat beli kereta. Cuma buat masa sekarang ni, anda hanya dapat pilih kereta yang mampu milik sahaja. So guys, kalau korang minat cari kereta, cepat-cepat DM number saya. Dan jangan lupa, nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Auto World. Kita jumpa next video.